Ini kisah persahabatan yang tak dijangka antara seekor naga, seorang gadis dan seorang kesatria. Pernah dengar tak pasal naga yang hilang api dia? Jom kita kenali Sam, naga dengan masalah unik. Sam ni lain sikit. Dia degil, terbang ke tasik dan lepas tu api dia padam terus. Dia cakap pada seorang gadis bernama Matilda, tak payahlah nangis lagi. Awak dah padamkan api saya. Tapi Matilda ni bukan gadis biasa. Dia berani, bijak dan selamba je hadap sekawan serigala. Sam selamatkan dia. Tapi yang peliknya, Matilda langsung tak lari. Dia tak takut pun. Tengah-tengah tu muncul pula seorang kesatria. Namanya Sir Roderick. Nampak memang macam hero, tapi jangan terpedaya dengan penampilan Sir Roderick ni. Dia memang handle semua benda pasal kesatria. Kecuali bab lawan-lawan. Yang tu dia gagal. Matilda nampak peluang. Kampung dia tengah kena serang dengan serigala, jadi dia ada satu plan. Rancangan dia, mereka bertiga bekerjasama. Roderick jadi hero, manakala Sam jadi muscle senyap-senyap. Dan rancangan ni diuji masa satu pertarungan besar, betul-betul dalam hutan. Ketua serigala tu ejek Roderick yang tak terkepung. Dia tu macam daging dalam tin je. Roderick dah tak ada pedang, kena kepung pula tu. Misi mereka nampak macam dah nak gagal. Nampak kawan dia dalam bahaya, Sam rasa marah bercampur sebersalah. Sesuatu menyala dalam diri dia. Waktu tu juga, api dia datang balik, terus menyambar serigala-serigala tu dan selamatkan Roderick. Sampai tupai yang tolong alih perhatian serigala tu pun kagum tengok teamwork diorang. Dan mereka berjaya! Serigala-serigala tu semua kalah. Mereka balik ke bandar sebagai hero. Bandar dah selamat. Jadi, Matilda dengan bijaknya pergi tuntut bayaran mereka daripada Datuk Bandar. Ikatan persahabatan diorang jadi makin kuat. Memang satu gabungan yang unik dan tak dijangka. Legenda mereka baru je bermula. Agak-agak apa pengembaraan mereka yang seterusnya kan?